Korang rasa korang kaya kan? Tapi sebenarnya tak. Sebab nombor yang korang nampak dalam setiap apps pelaburan ataupun dalam setiap bank korang tu, itu semua belum lagi tunjuk kekayaan sebenar korang. And Daus ni pun ada duit di pelbagai instrumen pelaburan. Dalam saham ada, kripto ada, emas ada, REIT, KWSP, ASB, kereta, rumah, semualah Daus ada kan? Tapi ada satu soalan yang Daus tak boleh nak jawab. Kalaulah semua aset-aset ini dicampurkan ke semuanya, total ada berapa? And berapakah net worth sebenar Daus? Daus blank. Sebab setiap apps ni tak ada satu pun apps yang boleh gabungkan ke semua aset yang Daus ada, lepas tu kita tolakkan dengan hutang untuk mendapatkan net worth bersih. So memang tak adalah apps macam ni. Jadi hujung video ni Daus akan tunjukkan berapakah net worth Daus yang sebenar dan macam mana nak kira net worth tersebut. Tapi fahamkan dulu kenapa nombor net worth ini penting. So guys, ini adalah net worth tracker yang Daus guna and kita nak kira aset dahulu. So aset ni adalah semua benda yang korang miliki dan dia masih ada nilai. Katakan korang ada RM20,000 dalam saving ataupun bank. So dah tulis kat sini simpanan bank RM20,000 tambah aset. And then contoh ada RM80,000 dalam KWSP. And saham pula ada RM50,000. So dah tambah. And kita tambah lagi. Contoh kripto ada lagi dalam RM10,000. Kita tambah aset. And then emas pula. Contoh ada RM15,000 dan tambah aset. And last sekali kita ada rumah yang pula bernilai sekitar RM350,000. And then kita tambah aset. And inilah list of aset yang kita dah tambahkan tadi. Dan bila kita kira secara total, aset yang dah ada adalah RM525,000. Lebih setengah juta kan? Sedap lah bunyi dia. Aset aku ada setengah juta. Tapi sekarang bahagian yang tak sedap pula, which is liability. So liability ni adalah segala hutang yang korang ada. Sebagai contoh macam tadi, rumah dah ada kan? So baki loan rumah, kita letaklah sekitar RM300,000 lagi yang tinggal. And then loan kereta, yang ni depend lah berapa loan yang tinggal, auto loan. And then kad kredit pula ada RM5,000 lagi tak bayar. And dekat sini korang juga boleh masukkanlah bayaran bulanan optional supaya korang nampaklah berapa korang spending setiap bulan. Tapi hari ni kita nak simple saja, nak kira aset dan juga liability. Jadi sekarang semua total hutang yang kita ada adalah RM340,000. Jadi kita pergi ke bahagian net worth. Yes, di sinilah tempat korang nak tahu berapa saja duit ataupun nilai yang korang actually ada. Jadi kita ambil aset, kita tolak dengan liability, maka net worth semasa adalah RM185,000 saja. Tadi korang rasa dah ada banyak, dah ada aset setengah juta. Tapi rupanya tak sampai RM200,000 pun. Yang korang nampak dalam segala apps semua tu actually tak betul ataupun separuh saja jalan. Tapi yang korang betul-betul actually miliki adalah net worth ini guys. Inilah nombor sebenar. And then dalam net worth tracker ini juga ada goals. Dekat sini korang boleh setkan target yang korang nak capai. Sebagai contoh, Daus memang nak capai nak jadi jutawan lah. So untuk jadi jutawan kita kena ada RM1,000,000. So let's say tadi kita ada RM185,000 and kita target kita nak capai jutawan pada tahun 2050. So bila kita tambah goal, dia akan tunjukkanlah kita punya goal sini sedang aktif, tepat atas garisan ataupun tidak. So dia bagi tahulah sebab kan ini baru first month kan. So dia pun tak tahulah kita masih lagi on track ataupun tidak. Tapi inilah nilainya sekarang. Korang kena simpan at least RM2.8K untuk betul-betul capai target 1 juta itu dalam masa 24 tahun lagi. Tapi ini hanya goal yang simple sajalah. Kalau betul-betul untuk actually bebas kewangan, iaitu kita ada feature barulah. Tapi yang ini dah belum riliskan kepada public lagi. Yang ini kita akan release, tapi once dah release kena naikkan harga. So kalau korang tak beli lagi, korang kena beli sekarang lah harga RM99 sebelum dia naik harga lagi once feature bebas kewangan ni dah release. And then ada juga feature berapa lama duit korang boleh habis. So dekat sini dia akan tolong tengokkan berdasarkan net worth-nya ada. Kalau korang spend contoh let's say RM3,000 dengan pendapatan bulanan RM5,000, so confirm lah boleh bertahan lama sebab pendapatan melebihi income. So korang punya growth tu akan naik lah. Tapi let's say lah kalau tiba-tiba income korang 5K ni hilang, korang spend RM3,000, so RM3,000 itu hanya boleh bertahan 61 bulan sahaja. Dan inilah graf yang korang akan nampak. Memang kejap sajalah 61 bulan tu kan, even dengan return 8% setahun. So dekat sini dia bagus tau sebab dia tunjukkan yang okay, as dana kecemasan ataupun emergency fund korang dah lepas lah untuk 6 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Tapi untuk kebebasan kewangan, contoh kau memerlukan RM900K lah untuk hidup dengan gaji berapa tadi, RM3,000, kau memerlukan RM900K, baru 20% sajalah perjalanan tu kan. So dekat sini best tau sebab korang boleh adjust dan cuba sesuaikan ikut kemahuan dan perjalanan masing-masing. And then ada juga feature untuk kira zakat. So dekat sini dia best sebab berdasarkan aset yang kita dah ada, dia tolong kirakan lah berapa zakat yang perlu korang bayar. Sama ada perlu bayar ataupun tidak, dia akan tolong kirakan juga. Tapi kat sini korang kena tandalah serta-serta penting and then pilih negeri mana
mana untuk zakat yang lebih tepat. Cuma nak ingatkan zakat ini still korang kena consult dengan orang yang lebih tepat lah. Ini hanya anggaran semata-mata. Tapi okey, as a starting point. So sebagai contoh, dengan aset yang kita ada tadi perlu bayar zakat sekitar 2.3k. So kalau korang PPZ ataupun wilayah persekutuan, korang boleh tekan ni dan dia akan bawa ke website PPZ punya zakat lah. Tapi korang nak bayar dengan direct dengan orang zakat pun boleh, lagi bagus sebab dia pun dapat sedikit bantuan lah daripada situ. Okay, tapi ini hanya demo account DAO saja. So dah nak tunjukkan account DAO yang sebenar. So guys, net worth DAO untuk setakat bulan Julai ataupun Ogos ni adalah sekitar RM557,000 dan DAO dah track sejak 3 tahun lepas. Kalau tengah 3 tahun ni dia akan adjust sikit graf ni. Tapi untuk 1 tahun ni korang boleh nampak lah, last bulan 8 tahun lepas dah ada 430 and then kita invest and then lama agak start berapa bulan ni, daripada bulan 9 tahun lepas sampailah bulan 3 tahun ni start je 400 lebih and then bulan 6 barulah naik kepada 557. Jadi the drop ni sebab dah ada kacau something, terlupa nak betulkan, sekarang the drop tapi nanti dah betul balikkan lah bulan ni. Jadi korang nampak yang korang kena key in secara manual lah kita punya net worth tracker ni. Belum lagi ada feature untuk sync dengan bank semua, belum lagi. Dan untuk goal DAO kan tadi nak jadi jutawan, kalau DAO nak capai tahun 2030, DAO perlu invest sekitar 9,200 setiap bulan. Dalam masa 4 tahun sebulan lagi DAO kena teruskan. So agak tak logik lah. So dekat sini kalau tak logik boleh adjust lah jadi 2045. So kalau 2045 dah jadi hampir RM2,000 sebulan. Yang ni logik sikit lah untuk DAO buat kan. Tapi ingat, goal ini masih lagi tidak di-includekan potential growth daripada pelaburan yang kita buat. So kalau dengan adanya compounding interest, so dia akan jadi jauh lebih cepat lah berbanding yang kita predikkan. Sebab itulah di personal finance korang boleh adjust ikut kesesuaian masing-masing. Sama ada nak laju ataupun nak play safe ataupun nak slow and steady pun boleh guys. Yang penting korang sesuaikan dengan diri masing-masing. Jadi guys, kalau korang berminat nak guna net worth tracker ini, korang boleh tekan saja link dekat profile Daus and then pilih net worth tracker yang paling atas sekali. Lepas ni dia akan tambah banyak lagi feature yang menarik. Antara feature bebas kewangan yang dah sebutkan tadi. Tapi once yang itu dah live, harga akan naiklah, dah tak dapat harga 99 macam sekarang. Selarilah dengan feature-feature yang Daus tambah pada masa akan datang. Jadi cepat-cepat dapatkan guys. So Daus nak ingatkan, video ni bukanlah financial advice. Ini hanya cara untuk kita track pelaburan kita untung ataupun naik dan macam mana kita nak urus kita punya financial. Ingatkan, platform ini tidak menjamin sebarang keuntungan. Tak ada pelaburan korang boleh buat, tak ada duit masuk, tak ada return harian. So please guys, jangan. Ini bukan apps pelaburan, ini hanya nak track saja. Jadi guys, jangan tunggu kaya baru nak track. Korang track dulu, baru korang nampak yang korang ni betul-betul sedang semakin kaya ataupun sekadar rasa macam kaya tapi sebenarnya tidak. Sebab jaranglah untuk kita track betul-betul hutang yang kita ada. Jadi guys, please tekan like video ni, share juga video ni kepada kawan-kawan yang sedang mencari cara nak track net worth dengan mudah. Follow Daus kalau belum. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.